Reman terhadap seorang remaja lelaki berusia 16 tahun yang ditahan kerana disyaki mencipta gambar lucah wanita menggunakan teknologi AI dan menjualnya secara dalam talian telah dilanjutkan sehingga hari Selasa depan. Perkara ini disahkan oleh Ketua Polis Johor, Dato' M. Kumar. Tempoh reman remaja itu sepatutnya tamat semalam, namun dilanjutkan bagi membantu siasatan lanjut yang sedang dijalankan. Setakat ini, polis telah menerima sebanyak 22 laporan berkaitan kes tersebut. Kumar berkata siasatan masih diteruskan untuk mengenal pasti motif sebenar di sebalik tindakan remaja itu. Difahamkan suspek telah mengambil gambar wanita dari media sosial, terutamanya Facebook, dan menyunting wajah mereka ke dalam gambar lucah menggunakan teknologi AI. Dia kemudian menjual gambar-gambar tersebut di media sosial pada harga serendah RM2 setiap satu untuk menjana pendapatan. Salah seorang mangsa seorang gadis berusia 18 tahun terkejut apabila mendapati wajahnya digunakan dalam gambar yang tersebar di internet, lalu membuat laporan polis pada 3 April. Pendedahan ini membawa kepada pembongkaran aktiviti remaja terbabit dan tindakan segera daripada pihak polis untuk menjalankan siasatan menyeluruh.